Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Haris daripada Langkawi FM. Kali ini bawa anda meninjau radio bisnes kita. Untuk sesi kali ini, kita bawa kelainan. Selalunya kita bawa anda review kedai makan, kedai minuman. Kali ini kita bawa kelainan, di mana saya kali ini membawa anda interview salah seorang pengusaha Langkawi Childcare bersama-sama dengan Wafid Takib Abdul Halim. Wafid Takif Abdul Halim. Okey, baik. Kali ini kita nak berkenalan dengan Wafid Takif yang merupakan pengusaha Langkawi Childcare. Okey, boleh kita tahu sikit tak berkenaan dengan Wafid? Alright, okey. Terima kasih kepada Adam kerana datang buat interview saya lah. Aha. Untuk Langkawi Childcare ni. Okey, sebenarnya Langkawi Childcare ni saya mengasaskan khidmat mengasuh kanak-kanak pada para pelancong yang datang bercuti di Langkawi. Okay. Kadang-kadang kita nak bercuti tu, kita nak explore aktiviti di Langkawi ni, kita kadang-kadang ada kekangan Betul. dengan anak-anak kecil kita. Contoh kita nak buat aktiviti-aktiviti lasak apa semua. Tapi terpaksa membatalkan hasrat tu sebab kan kita nak kena jaga si kecil ni. Betul. Jadi kadang dia kacau dah lah orang tu. jadi bila saya nampak benda tu, saya cuba cari solusi untuk memberi pengalaman baru kepada pelancong yang nak bercuti tanpa risau soal penjagaan anak. Jadi itulah tercetusnya Langkawi Childcare Service ni. Penjagaan babysitter on demand. Jadi kita nak tanya apa latar belakang apa dia Wafid lah. Latar belakang. Okey. Latar belakang saya jurusan engineering. Saya pernah bekerja sebagai mekanik aircraft engineering sebelum PKP. Selepas PKP saya pulang ke kampung. Saya meneruskan perniagaan family saya, hotel. Bila selepas PKP itu kita terpaksa rebuild balik bisnes kita tu kan. Jadi saya meninggalkan kerjaya apa yang saya belajar tu, engineering. Jadi saya beralih kepada bidang perniagaan, hospitality, pelancongan apa semua. Jadi bila lama dalam industri pelancongan ni, jadi saya nampak ada kekurangan sikit dalam soal penjagaan anak ni. Jadi bila kita tengok guest kita yang bawa anak ni, dia tak boleh nak explore lebih. Betul lah, sebab ada anak kan. Kadang-kadang nak pergi candlelight dinner, anak meragam, nak balik tidur awal lah apa semua. So benda tu merunsingkan ibu bapa lah. Jadi bila saya nampak tu, saya cuba datangkan dengan satu solusi. Ini yang kita nak memperkenalkan, khidmat babysitter untuk pelancong di Langkawi. Lepas tu macam apa Wafid mention tadi, ada cakap bidang hotel kan. Jadi Wafid ada hotel juga. Ya, kita ada hotel di Pantai Cenang, Huda Inn Langkawi. Di Huda Inn Langkawi kita mempunyai 26 bilik. Kategori bilik kita ada kategori standard double, standard twin, triple untuk 3 orang dan family untuk 4 orang. Dan family untuk 4 orang. Jadi sebagai contoh lah, kalau macam orang lah, dia travel daripada luar, lepas tu dia datang ke hotel Huda Inn, dan dia nak menggunakan apa khidmat childcare. Boleh ke? Boleh. So sebenarnya khidmat Langkawi Childcare ni kita nak membuka ke seluruh hotel. Seluruh hotel di Langkawi ni, maknanya servis kita tu satu Langkawi. Jadi jika pelancong yang datang ke Langkawi dan mengetahui adanya khidmat babysitter ni, dia boleh membuat tempahan, sama ada melalui laman website kita ataupun hubungi kita lah, WhatsApp. Cuma nyatakan hotel mana, duration berapa jam, dan kita akan bagi quotation harga, dan babysitter kita akan datang pada tarikh booking tu lah. Jadi sebagai kalau contoh lah, kalau dia tak terhad untuk penduduk di Huda Inn sajalah. Tak, dia tak. Maksudnya kita terbuka kepada semua hotel. Semua hotel. So perancangan nanti kita akan kembangkan lagi dengan partnership dengan kesemua hotel di Langkawi. Jadi buat partnership dengan semua hotel di Langkawi. Jadi akan datang akan memudahkanlah pelancong ataupun memudahkan hotel tu untuk menambah package di hotel mereka tu. Jadi dengan adanya servis babysitter. Jadi macam kita tahu Wafid ada buat handle business childcare, lepas tu ada sekarang ni handle juga hotel. Betul. Jadi ada tak? Confirm mesti ada lah cabaran dalam dunia bisnes ni kan. Ya, jadi kita nak tahu sikit lah apa cabaran mula
mula buat apa childcare ni ataupun mula handle hotel? Okey, saya pergi kepada Langkawi Childcare lah cabaran dia yang saya hadapi untuk mendapatkan kepercayaan ibu bapa tu. Okey, soal penjagaan anak yang orang kata apa? Anak ni pemata kita lah kan. Betul. Kalau kita nak serah kat orang untuk jaga anak kita pun kita risau. Betul ke boleh dipercayai ke apa semua, tapi kita datang, kita menawarkan package babysitter kita semua berpengalaman Berpengalaman lah. kita latih memang mendapat training daripada JKM dalam bidang pengasuhan. Macam modul ya. Ya, maknanya kebanyakan semua babysitter kita akan buat saringan yang ketat, kita akan hantar pergi training dan kita akan make sure dia boleh handle kids daripada newborn hingga ke 12 tahun lah. Jadi daripada servis ni untuk daripada newborn sampai 12 tahun. Ya, kita tak berani letak newborn, tapi kita letak start 1 years old. Start daripada setahun lah. Tapi ada juga yang kita dapat 8 bulan, 9 bulan. Lepas tu kita tengok babysitter mana yang pernah handle baby newborn tu. Jadi kita akan hantar dia. So far alhamdulillah feedback yang bagus daripada parent dan ada juga yang repeat. Setiap kali dia datang Langkawi, dia akan request Langkawi Childcare. Yang tu tentang childcare lah. Kalau dalam hotel Perhotelan. Okey, dalam perhotelan pula kita lihat di Langkawi begitu banyak hotel. Macam hotel saya ni saya boleh katakan 1 bintang lah. Di lokasi Pantai Cenang ni. Lokasi dia pun tak betul-betul di tepi pantai. Jadi cabaran yang kita hadapi dari segi lokasi lokasi satu, lagi perlawanan harga. Jadi kita terpaksa bersaing dengan hotel yang di Pantai Cenang yang menawarkan harga yang lagi murah daripada hotel 1 bintang lah. Jadi maknanya kita ada cabaran tu lah. Cabaran daripada segi harga lah dan juga lokasi. Ya, betul. Tapi kebanyakan yang pengunjung ke Hudain ni dan mengambil servis ni, adakah dia orang daripada luar negara ataupun orang lokal Malaysia? Okey, kebanyakan guest yang kita dapat yang stay di Hudain ni kebanyakan daripada foreigner lah. Lokal tu kurang sikit. Kita Europe, daripada Belanda, dia banyak yang milih untuk jauh daripada kesunyian, daripada kesibukan bandar. Jadi dia memilih tempat yang di dalam kampung sikit. Di dalam kampung sikit yang lebih tenang. Lagi tenang lah. Kalau macam tengok pun dekat lokasi sini pun agak tenang. Ya, betul. Tak terlalu sibuk. Kalau kita tengok pun di tengah bendang apa semua ada banyak pokok-pokok. Jadi memang agak tenang lah di sini. Kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang sibuk, itulah cabaran-cabaran dia lah. Itu cabaran. Jadi macam servis ni, adakah servis ni diluluskan? Ada kelulusan? Okey, servis ni saya sebagai pengasas, saya perlu mendapatkan kursus daripada JKM untuk dapatkan sijil asuhan permata. Jadi saya sebagai pengasas, saya kena mendapatkan kursus tersebut terlebih dahulu sebelum saya memulakan perniagaan ni lah. Jadi babysitter kita pula kita hantar training. Training di bawah kurikulum yang sama untuk dapatkan sijil membenarkan mengasuh tu. Lepas tu setakat ini sambutan sepanjang apa Langkawi Childcare ni dimulakan, macam mana sambutan dia? Langkawi Childcare ini betul-betul dimulakan bulan 7 tahun lepas. Bulan 7 tahun lepas, jadi baru lagi lah. Ya, tak baru sampai lagi, setahun lagi. Belum sampai setahun lagi. Masa tu masih banyak kekurangan yang perlu ditambah baik. Jadi bila masuk ke tahun 2025 ni kita dah nampak dah apa yang kita perlu improve, apa yang kita perlu pastikan, terutama sekali soal keselamatan dan kepercayaan ibu bapa. Okey, sepanjang menjalankan perniagaan ini, kebanyakannya customer yang kita dapat customer foreigner. Dia orang yang minat kebanyakan di hotel-hotel 5 star. So alhamdulillah customer domestik pula kita mungkin dalam 10% macam tu. Domestik 10%, jadi yang foreigner daripada luar dalam 90%. Ya, dalam 90%. Jadi kalau kita jaga budak-budak ni mestilah susah kan. Jadi ada tak macam kerenah budak-budak ni yang macam
ada yang tak nak duduk dengan babysitter lah, ada yang parents kadang dia macam tak percaya, jadi macam dia ragu-ragu. Betul, ada. Kita dapat feedback daripada babysitter yang pergi mengasuh. Dia pulang, dia beritahu ada yang kids satu meragam tak nak dengan babysitter, satu tak nak berjalan, maknanya dia nak all the time dukung. Lepas tu ada yang tak boleh jauh daripada parents, mana parents kena dekat. Jadi tapi babysitter kita ada cara lah untuk mengatasi masalah yang dihadapi tu. So far kita dapat feedback, parent tu dapat menikmati percutian tu, menikmati percutian. So dia orang boleh tinggal sekejap, tanpa mikirkan soal anak. Jadi kepercayaan yang ibu bapa bagi tu, so far kita dengar maklum malas agak merasakan agak bagus lah. Agak bagus. Jadi apakah langkah seterusnya untuk Cik Wafiq lah? Mungkin seperti mana kita tahu, mestilah bisnes-bisnes ni dia ada satu langkah ke depan. Jadi apakah satu langkah ke depan Cik Wafiq untuk masa akan datang? Kita untuk masa akan datang, kita akan Langkawi Childcare ni, matlamat saya nak jadi pioneer dalam bidang babysitting service. So saya nak, kalau boleh tu kita nak menjadi pencetus bahawa dalam perniagaan pelancongan, tak semestinya hotel, kereta sewa, motor sewa, island hopping apa semua tu, babysitter juga ada sebahagian daripada industri pelancongan. Maknanya kita boleh membantu memberi pengalaman percutian tu lagi menarik, lagi menarik, lagi tenang lah. Lagi tenang, ya. Kita nak ibu bapa pelancong yang masuk cuti ke Langkawi dapat menikmati keindahan Langkawi tanpa risau soal penjagaan anak. Jadi itu salah satu inisiatif saya untuk membantu dalam industri pelancongan. Jadi kalau macam untuk Hudain pula, apakah perancangan seterusnya? Untuk Hudain, kita menambah baik servis di bilik. Maknanya kita akan improve facilities apa yang ada di hotel ni, supaya keselesaan penduduk lah, keselesaan guest tu di hotel tu lah. Sebab kita bukan seperti resort. Maknanya kita boleh dikatakan hotel yang harga yang berpatutan. Harga bajet lah. Harga bajet. Jadi apakah nasihat lah Cik Wafiq untuk orang yang kalau dia nak mulakan childcare ke, ataupun dia nak mulakan tak kira lah apa-apa bisnes sekalipun, tapi dalam bidang hospitality? Saya bercadangkan pada yang berminat, yang mempunyai idea untuk membuat sesuatu, teruskan dengan idea anda. Mungkin pada peringkat awal kita mendapat tentangan ataupun ramai kawan-kawan kata bisnes apa yang nak buat ni menjadi ke apa semua. Tapi kalau kita percaya pada diri kita sendiri dan kita study apa yang kita nak buat, kita kena mulakan dengan langkah pertama. Kita kena start dulu apa yang kita fikirkan, apa yang kita dapat idea tu. Dan yang terakhir, apakah pesanan Cik Wafiq untuk anak-anak muda? Kalau kita tengok sekarang ni, banyak anak-anak muda yang nak memulakan bisnes, jadi tapi dia pun tak tahu macam mana selok-belok bisnes ni. Jadi mungkin Cik boleh kongsikan untuk mereka. Okey, untuk anak-anak muda yang ingin menceburi bidang bisnes, saya mencadangkan kita buat background study berkenaan dengan industri bidang bisnes yang kita nak buat tu. Jadi kadang-kadang idea yang datang kepada kita tu mungkin itu yang terbaik. Maknanya kita perlu olah balik, dan kita kena percaya, yakin pada diri kita bahawa kita mampu untuk melakukan, untuk memulakan career bisnes ni. Dan kita juga perlu mendapatkan circle yang supportive. Jadi macam saya, bila tercetusnya idea nak buat babysitter ni, saya banyak berjumpa dengan kawan-kawan minta pendapat. Okey, ada yang bagi positive feedback dan ada negative feedback. Jadi kita ambil dua-dua tu, jadi kita boleh buat penilaian. So circle kita tu memainkan peranan jugalah untuk kita terus berkembang. Jadi untuk anak-anak muda, saya yakin pada diri anda untuk membuat sesuatu tu lah. Jadi okey, terima kasih Cik Wafiq
untuk sudi bersama dengan kita dalam Radio Business kali ini. Kita buat kelainan kali ini, kita interview Langkawi Childcare. Baik, terima kasih Adam. Terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Radio Business yang akan datang. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.